لأمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ثم الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبعه ومن والاه. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. Sesungguhnya setepat-tepat perkataan adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Quranul Karim. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan ke atasnya. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini 18 Ramadan. Dan malam ni adalah malam ke-19 kita berada dalam bulan Ramadan, dan esok pula adalah malam ke-20. Sedangkan esok 19 Ramadan adalah hari yang terakhir untuk sesi kuliah Ramadan, dan kita akan memfokuskan 10 malam terakhir kita untuk memperhebatkan siang dan malam kita dengan ibadah. Suka juga untuk saya ingatkan, puasa itu bukanlah hanya menahan lapar dan dahaga, bukan juga untuk bertahan dari bermulanya imsak, waktu bertahan bermulanya subuh sehinggalah maghrib, semata-mata di atas makan dan minum kita. Namun ia juga perlu difahami dari bentuk imsak an-nafs, menahan diri daripada perkara-perkara maksiat, daripada umpatan, kejian, perkataan-perkataan yang tidak elok. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, man lam yada' qaul az-zur, siapa yang pada bulan Ramadannya tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang keji. Dan ini adalah ancaman daripada Nabi SAW kepada orang-orang yang duduk di dalam bulan Ramadan, namun bezanya pada bulan-bulan yang lain hanyalah pada makan dan minumnya saja, yang mana dia tidaklah diampunkan dan tidaklah diterima amalnya. Wal'iyadzubillah. Tuan-tuan, kita dalam bulan Ramadan ni, kita memang kena muhasabah, memang kena tengok diri kita. Kita kena ubah. Tak dapat banyak benda, sekurang-kurangnya satu benda. Tak boleh kita sama, dan lebih buruk lagi apabila kita menjadi lebih mengarut. Kalau bulan biasanya, saya sebut pada awal pertemuan kita dulu, kalau pada bulan biasanya kita biasa-biasa saja, kita okey-okey saja. Tapi bila bulan Ramadan kita jadi mengarut, belanja kita mengarut, makan kita mengarut, maka kita perlu faham bahawa pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala suffidati syayatin, mengikat syaitan-syaitan. Maka tinggallah kita dengan nafsu sendiri, yang akhirnya apabila kita tewas, kita tumpas, maka itulah dia keadaan sebenar kita. Betapa ruginya kita duduk dalam bulan ini dalam keadaan kita tidak memperhebatkan diri kita dari sudut amal dan ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hari ni laju 10 orang pada awalnya. Kita teruskan. Saya pilih topik peperangan Badar dan Uhud ini adalah kerana peperangan Badar itu berlaku pada 17 Ramadan, dan kita telah pun melepasinya semalam. Hari ini 18 Ramadan. Tapi kita belum habis lagi topiknya. Dan semalam kita berhenti pada ayat
126 surah Ali Imran, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'inna qulubukum bih. Surah Ali Imran ayat 127. Kita nak kena remind ke apa yang kita dah cerita sehari dua ni tentang peperangan Badar dan juga beberapa bahagian daripada peperangan Uhud. Saya kira tuan-tuan masih ingat, ataupun kalau tuan-tuan blur, tuan-tuan kena tengoklah rakaman yang saya dah upload. Sebab kalau kita nak cerita balik dia agak panjang. Bayangkan semalam kita hanya ceritakan tentang pertembungan muslimin dan musyrikin dalam medan Badar. Itu saja dah habis dah 45 minit kita. Jadi saya tak boleh nak buat revision on that. So kita akan sambung kepada ayat 127. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Okey. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala sebut yang mana Allah susunkan semua ni, aturan peperangan Badar ini berlaku adalah untuk membinasakan satu taraf, satu golongan daripada orang-orang kafir. Aw yakbitahum, ataupun Allah buat sebenarnya, Allah arrangekan semua ni adalah untuk menghina mereka melalui kekalahan yang mereka terima. Fayanqalibu khaibin, supaya mereka akan balik ke tempat mereka, ke kampung mereka, yakni ke Makkah, dengan keadaan khaibin. Khaibin ni memang total loss lah. It is a very worst scenario. Khaibin dia lebih rendah daripada khasirin, lebih rendah daripada rugi. Dia memang hampa, kecewa, anxiety, GERD, kan segala itulah. Dia akan balik dalam keadaan tu. And we can see here bagaimana sebenarnya Allah Subhanahu wa taala susunkan satu event yang very big. So dia kalau nak bagi orang tu tengah jalan-jalan terjatuh, Allah Subhanahu wa taala boleh buat. Tapi it is a very small situation. So now Allah Subhanahu wa taala, bila Allah Subhanahu wa taala hina, Allah hinakan betul-betul. Dalam keadaan kita tengok Abu Jahal ditewaskan oleh 2 orang budak, sedangkan dia tu adalah ketua panglima. It's like satu orang pahlawan yang sangat gah, namanya sangat besar, tapi ditumpaskan oleh satu orang budak yang baru first time masuk perang. Itu pun sebenarnya mereka hanyalah turut serta asalnya sebagai tukang tolong bawa barang-barang. Sebab 300 orang dalam medan Badar itu bukanlah tentera. Dan Allah Subhanahu wa taala susunkan kekalahan ini sebagai satu bentuk penghinaan yang sangat memalukan, mengecewakan, menghampakan orang-orang Makkah. Liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru, untuk kami binasakan satu kumpulan daripada orang-orang kafir ini, ataupun aw yakbitahum, ataupun untuk menghina mereka. Fayanqalibu khaibin, sehingga mereka akhirnya pulang dalam keadaan hampa dan kecewa. Bayangkan tuan-tuan, satu bala tentera, satu pasukan, ada panglimanya, ada pembesar-pembesar, ada kuda-kudanya, ada senjata-senjatanya, berhadapan dengan 300 orang yang tak ada kelengkapan, tak ada pengalaman, tak ada latar belakang ketenteraan, tidaklah datang dengan semangat untuk berperang. Namun Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, saya remind balik perkataan saya semalam, angka is nothing, numbers is nothing. Sebutlah ulang kali pun, kami ada 1000, kami ada 1000.
Namun apabila Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan inilah dia jalan kebenaran, maka tak ada angka yang boleh menumpaskannya. Sebab tu Nabi SAW pernah sebutkan kepada Ibn Abbas radhiyallahu an, wa'lam, ketahuilah wahai pemuda, in lawijtama'atil jin wal ins, kalau kau kumpulkan manusia dan juga jin untuk mendatangkan satu mudarat kepada seseorang, untuk dikumpulkan satu manusia dan jin untuk didatangkan mudarat kepada engkau, nescaya tak akan ada mudarat yang sampai kepada engkau illa ma katabahullahu lak, melainkan apa yang Allah telah tetapkan untuk engkau. Dan kalaulah dikumpulkan seluruh manusia dan juga jin untuk mendatangkan manfaat kepada engkau, tak akan sampai pun satu manfaat melainkan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk engkau. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, telah pun diangkat pena-pena, telah pun kering lembaran-lembaran. Semuanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian masuklah cerita peperangan Uhud. Dan peperangan Uhud berlaku pada bulan Syawal, 17 Syawal tahun ketiga Hijrah, tahun selepasnya. Orang-orang musyrikin Makkah yang mana mereka tak mampu lagi menanggung kehampaan, kekecewaan, malunya mereka, banyaknya syair-syair yang menghina mereka. Dan inilah dia caranya pada zaman dulu. Kalau hari ni kita nak ada sukan Commonwealth, kena ada lagu Commonwealth. World Cup, kena ada lagu World Cup. Dan lagu-lagu itulah yang menjadikan hidupnya satu-satu event, hidupnya satu-satu semangat. Maka pada zaman itu mereka berurusan dengan hiburan dalam bentuk syair. Begitulah syair itu untuk membanggakan, untuk memuja, syair itu untuk membesarkan, dan begitu juga untuk menghina. Maka apabila tumpasnya tentera musyrikin Makkah, datanglah syair-syair yang memburukkan dan menghina mereka, menjatuhkan maruah mereka, sehinggalah akhirnya dikumpulkan satu pasukan seramai 3,000 orang untuk pada kali ini untuk dibawa ke Madinah. Menyerang Madinah, bukan menyerang Madinah secara sembrono, tetapi berperang dengan orang Madinah. We have to be fair and we have to get a very fair battle. Kena ada satu peperangan yang fair lah. Macam mana dulunya kita perang dan kita kalah, kali ini kita juga kena perang. Kita tak boleh serang macam membawa jiwa-jiwa rempit. Dia tak boleh begitu. Maka disetlah peperangan itu, dan saya dah terangkan semalam, Nabi SAW memilih Jabal Uhud, Gunung Uhud sebagai lokasi utama. Di sanalah terletaknya banjaran Uhud, dan Nabi SAW menempatkan 50 orang pemanah diketuai oleh Abdullah bin Jubair. Dan kemudiannya bagaimana berlakunya peperangan Uhud, dan turunnya pemanah-pemanah untuk membantu tentera-tentera di bawah mengumpulkan harta-harta rampasan perang daripada kalangan tawanan-tawanan askar-askar, daripada kalangan isteri-isteri mereka yang mereka bawa dalam peperangan Uhud, dari kalangan haiwan-haiwan ternakan, haiwan-haiwan sembelihan yang menjadi makanan ataupun tunggangan mereka. Ini semua ditangkap. Cuba untuk ditangkap. Maka turunlah pemanah-pemanah itu meninggalkan perintah Nabi SAW. Dan saya dah sebutkan, saya highlight semalam, ia adalah disebabkan tersilap dalam membuat keputusan. Bukan tamak. Bukannya mengingkari perintah Nabi SAW dengan tujuan maksiat, dengan tujuan sengaja untuk mengejar keduniaan. Tidak sama sekali. Mereka tersilap dalam melakukan ataupun mengambil keputusan. Baik, maka turunlah orang-orang pemanah ini, dan itu adalah benteng utama, nyawa, nadi untuk muslimin dalam peperangan Uhud. Bahkan mereka lah penyebabnya muslimin mendapatkan kemenangan pada fasa yang pertama. Uhud ada dua fasa. Fasa yang pertama muslimin menang, fasa yang kedua muslimin kalah. Bukan sahaja kalah, 70 orang
sahabat radhiyallahu anhum ajma'in gugur syahid. Bahkan Nabi SAW luka cedera teruk. Berbulan lamanya Nabi SAW salat duduk. What happened sebenarnya? Bila sahaja tentera muslimin daripada kalangan pemanah-pemanah turun, maka benteng utama muslimin hilang puncanya. Sedangkan mereka tidak mengetahui di sebalik pinggir Uhud yang tidak dapat dilihat oleh mereka walaupun mereka berada di tempat tinggi. Mereka tidak melihat di belakang itu adanya 200 tentera berkuda yang diketuai oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an sebelum Islamnya beliau. Khalid bin Al-Walid bersama dengan 200 tentera berkuda memang daripada awal dah duduk di belakang pinggiran Uhud di sebelah belakang, bukan menghadap ke Madinah. Kerana tak ada angle untuk mereka nak masuk, memandangkan panahan daripada pemanah-pemanah muslimin ini sangat berbahaya bagi mereka. Mereka tak akan merisikokan kuda-kuda mereka yang merupakan tonggak utama dalam pasukan musyrikin Makkah ketika itu. Dan mereka juga tak boleh nak pusing kerana banjaran Uhud itu ukur kelilingnya adalah 7 km. Dan untuk melintasi daripada bawah ke bawah seberang sana, lilitannya adalah sekitar 3 km. Jadi ini sahaja menjadikan mustahil untuk mereka mengambil jalan pusingan ini, kerana kalau mereka pusing yang ini, mereka pastinya akan terlewat daripada live event untuk peperangan tu yang sedang berlaku tu. Mungkin mereka akan sampai esok ke malam nanti ke, apa cerita kan. Jadi mereka terpaksa menunggu. Dan bila sahaja Khalid bin Al-Walid melihat Jabal Rummah, bukit pemanah itu telah pun dikosongkan dan ada ruang untuk mereka menguasai Jabal Rummah ini, kita kena bayangkan begini. Ini bukit pemanah dan ini adalah Uhud. Di belakang Uhud ini adanya Khalid bin Al-Walid dengan 200 ekor kuda dan bersama dengan tentera lah. Dan apabila yang berada di bukit pemanah ini turun dan berpecah, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ikutlah mana dia orang nampak. Dia nampak ada unta dekat ke sana lari, maka dia pun lari ke kiri. Ada wanita yang lari ke kanan, maka mereka akan lari ke kanan untuk tangkap. Jadi berpecahnya pemanah-pemanah ini dan kuda lari untuk menguasai bukit pemanah tadi. Tentu sekali kuda yang akan sampai dulu. Sekalipun disedari kehadiran tentera berkuda ini oleh pemanah-pemanah yang dah ada dekat bawah, mustahil untuk mereka berpatah balik dan menguasai semula bukit pemanah tadi. Sedangkan yang ada di atas bukit pemanah sendiri tak boleh nak memanggil kawan-kawan yang ada dekat bawah disebabkan kesibukan mereka, disebabkan debu, disebabkan suara. Ini peperangan. We are not talking about perpustakaan. Senyap boleh bila terbatuk, bila main gigi pun boleh dengar. Ini cerita pasal perang yang memang hiruk pikuknya dahsyat. Panggil tak dengar. Jadi yang tinggal dekat atas tu hanyalah 7 orang sahaja. Dan kemudian dibunuh kesemuanya. Maka tentera berkuda tadi menguasai bukit pemanah dan memanggil semula. Mereka ada kapasiti untuk memanggil semula tentera-tentera yang lari berkeliaran tadi, kerana mereka ada kuda. Sedangkan muslimin hanya ada satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Dan ini tidak memungkinkan muslimin untuk berpatah balik, apalagi tentera pemanah telah pun turun dan bukit mereka itu telah pun dikuasai oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an sebelum Islamnya beliau. Dan apa yang lebih menyedihkan adalah di belakang bukit pemanah itu adanya seorang komander yang dari tadi memberikan arahan sana dan sini. Dan itulah dia Nabi SAW. Nabi SAW tidak mengangkat senjata untuk menyerang. Nabi ada senjata, Nabi bertahan untuk diri Nabi saja. Tapi Nabi tidak menyerang. Kerana, tuan-tuan, kata para ulama, Nabi SAW tahu sekiranya Nabi menyakiti seseorang, sakitnya itu akan berlipat kali ganda berbanding orang biasa.
Kalau kita lihat para nabi, bagaimana Nabi Musa alaihi salatu wasalam, bagaimana Nabi Daud alaihi salatu wasalam, hanya dengan melempang, hanya dengan menumbuk, terus mati kawan tu. Dan ini juga dibuktikan melalui satu tombakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ubay bin Khalaf, adik kepada Umayyah bin Khalaf, yang mana terkena sikit saja di bahagian pelipis leher, dan Ubay bin Khalaf jatuh daripada kudanya menggelepar, sehingga Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an menyebutkan kepadanya, apa yang sakit sangat kau ni, luka pun nampak tak nampak je. Kata Ubay bin Khalaf, wallahi kalaulah sakit ini ditimpakan kepada seluruh penduduk Hijaz, takkan ada yang mampu untuk menanggungnya. Maksudnya terlalu sakit, terlalu pedih. Hanya sikit saja lontaran lembing Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Ubay bin Khalaf. So kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam mana-mana peperangan Nabi tidak menyerang seseorang dengan senjata baginda. Nabi walaupun dalam keadaan perang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap sayang kepada hamba-Nya, sayang kepada umatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Engkau wahai Muhammad tidak berkuasa untuk ke atas orang-orang yang ingkar itu. Sama ada untuk menerima taubat mereka, untuk mengazab mereka, sedangkan itu semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Allah lah yang berkuasa untuk menerima taubat mereka. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa untuk mengazab mereka. Fa innahum zalimun. Sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Tuan-tuan, begitulah hakikatnya kita di dalam medan dakwah, di dalam menyampaikan kebenaran. Dia bukan mesti ustaz semata-mata. Dia bukan saja mesti orang-orang yang berlatar belakangkan agama. Bahkan setiap daripada kita ada tanggungjawab dakwah mengikut kepada kapasiti kita. Sama ada sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu kepada anak-anak, sebagai seorang abang, sebagai seorang kakak, sebagai seorang anak kepada ibu dan ayahnya. Setiap daripada kita ada tanggungjawab dalam dakwah. Dan sekiranya mereka mengingkari apa kebenaran yang kita sampaikan, maka bukanlah tugas kita untuk menentukan ataupun menerima taubat mereka, ataupun untuk mengkafirkan mereka, ataupun untuk mengazab mereka. Sesungguhnya mereka lah yang memilih jalan kezaliman apabila menolak ataupun menghalang dakwah kebaikan, kebenaran yang kita sampaikan. Ada orang, dia itu ketika mana dia menyebutkan tentang satu kebenaran, dia dibenci oleh kawan-kawannya, tapi tetap mendapat support daripada keluarganya. Ada orang yang diterima oleh kawan-kawannya, tetapi dibenci, bahkan difitnah oleh keluarganya sendiri. Mungkin oleh ibu dan ayahnya, mungkin oleh kakak dan abangnya, mungkin oleh adik-adiknya. Begitulah tuan-tuan, sunnah ketetapan dalam berdakwah ini tentu sekali ia bukanlah satu laluan yang mudah. Namun tanggungjawab kepada setiap daripada kita itu tetap perlu ditunaikan, tetap perlu disempurnakan. Laisa laka minal amri syai'. Tidaklah engkau itu berkuasa dalam mana-mana urusan. Aw yatuba alaihim. Melainkan Allah Subhanahu wa taala lah yang menerima taubat mereka. Aw yu'adzibahum. Dan ataupun Allah Subhanahu wa taala lah yang menyeksa mereka. Fa innahum zalimun. Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ghafurur rahim. Dan Allah lah yang memiliki apa yang ada di atas langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampunkan siapa yang dia nak dan dia mengazab siapa yang dia nak. Dan Allah itulah maha mengampun lagi maha mengasihani. Allah Subhanahu wa taala tengah cerita pasal siapa ni? Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bahagian ketika mana Nabi dikepung oleh tentera musyrikin Makkah, yang Nabi itu berada di belakang bukit pemanah. Jadi susunan dia adalah Nabi
bukit pemanah, bukit Uhud yang besar. So Nabi berada di belakang sekali. Nabi bagi arahan dan Nabi mengawal bukit pemanah yang menjadi main protection ataupun nadi utama peperangan tentera muslimin dalam peperangan Uhud. Tapi dalam keadaan itu pun suara Nabi tak didengari. Dalam keadaan itu pun hiruk pikuk peperangan itu menyebabkan berlakunya kepincangan dalam arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada daripada dipatuhi oleh tentera-tentera pemanah. Dan ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung, Abdullah ibn Abi Qami'ah, satu orang daripada tentera musyrikin, menghentak kepala Nabi dengan bukan mata pedang. Apa kita panggil lah? Pemegang tu yang dekat pedang tu, yang itu dihentakkan kepada kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga lukanya kening Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan luka ni adalah luka yang kekal. Kemudian datang lagi orang lain, tapi kita kena tahu orang-orang musyrikin ni, mereka ada satu masalah di mana walaupun mereka berpeluang untuk membunuh Nabi, yang datang ni Gen Z maksudnya uncle-uncle sudah mati lebih awal dalam peperangan Badar. So yang datang dalam Uhud ni adalah orang-orang yang tak berapa kenal Nabi, yang mereka mengumpulkan info tentang Nabi daripada uncle-uncle ataupun cerita-cerita orang-orang di Makkah. So mereka faham satu benda, jangan bunuh Muhammad kalau kau tak nak susah. Faham tak? Jadi mereka tidak membunuh Nabi SAW walaupun mereka berpeluang untuk membunuh Nabi. Mereka hanya berani menyakiti Nabi. Ada yang baling batu kepada Nabi, ada yang sekadar menghunuskan pedangnya ke arah Nabi sehingga sumbing bibir Nabi, menghentak Nabi SAW dengan pangkal pedang tu lah. Sehingga kan, dan menghentak ni dengan hentakan yang kuat sehingga pecah gigi Nabi SAW. Ketika tu Nabi SAW menyebutkan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Tuan-tuan bayangkan, dalam keadaan Nabi SAW disakiti sebegitu teruk, dalam keadaan Nabi SAW menyaksikan para sahabat Nabi yang malam tadinya kita sama-sama berbincang, kita sama-sama salat, kita sama-sama bersiap, kita sama-sama melaungkan takbir, kita bersama-sama semangat untuk berada di medan perang, untuk mengalahkan, untuk menumpaskan tentera-tentera musyrikin Makkah yang ingkar, yang kufur. Kita sama-sama yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. But now Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan terbunuhnya 70 orang sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Termasuklah pakcik Nabi yang juga adalah sesusuan Nabi, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu an, yang beliau itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai singa Allah dan singa Rasulnya. Nabi menyaksikan bagaimana gugurnya, syahidnya Mus'ab ibn Umair, yang mana dia itu ketika memeluk Islam, dia hilang segala kemewahan dan kekayaan yang ada di tangannya. Ibunya mengambil semuanya daripada dia, sehingga dia itu mati dalam keadaan tak ada pakaian, tak ada kain untuk menutup badannya. Tutup kepala, nampak kaki. Tutup kaki, nampak kepala. Nabi sedih. Dalam keadaan itu, dalam keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, dalam keadaan yang sangat-sangat sukar bagi Nabi SAW, Nabi tetap mendoakan. Nabi tetap mendoakan orang-orang musyrikin itu dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah kepada kaum aku, sesungguhnya mereka memang tak tahu. Dan kerana itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidaklah menjadi urusan kau, melainkan Allah lah yang berkuasa untuk menerima taubat mereka ataupun untuk mengazab mereka. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang zalim.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia mengampunkan siapa yang dia nak, dia azab siapa yang dia nak. Dan Allah itu Tuhan yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Macam mana pula ayat ni boleh tiba-tiba masuk cerita bab riba? Macam mana nak faham cerita pasal peperangan Badar dan kemudian masuk peperangan Uhud, tiba-tiba ada pula ayat tentang belanja, tentang riba. So kat mana kaitannya? Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala bawakan ayat ini dalam satu jumlah, dalam satu kumpulan, satu topik yang sama. Dan ini dinamakan sebagai jumlah mu'taridah. Satu ayat yang topiknya berubah tetapi masih lagi dalam konteks yang sama. Kenapa? Bila Allah Subhanahu wa ta'ala kata, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Janganlah kalian makan daripada hasil riba yang ad'afan mudha'afah. Yang riba itu sememangnya berlipat kali ganda. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi orang yang berjaya. So nak jadi orang yang berjaya, kena pastikan tidak makan harta riba. Maksudnya tidak berurusan dengan mana-mana riba. Tidak terlibat dengan mana-mana riba. Bertakwa kepada Allah, dapatlah jadi orang yang berjaya. So, berbalik kepada soalan, apa kaitannya? Kaitannya adalah dari sudut infak, dari sudut harta. Kerana orang yang berperang itu, mereka berperang dengan harta yang mereka keluarkan. Maka harta yang mereka keluarkan itu kena dipastikan harta itu tidak ada ataupun selamat daripada unsur-unsur riba. And this is how Allah Subhanahu wa ta'ala guide us untuk mendapatkan satu jalan ataupun satu amalan ataupun satu pekerjaan yang berada di atas jalan yang penuh dengan kesucian. Selamat daripada perbelanjaan yang mengarut, selamat daripada jual beli yang mengarut, dan kemudiannya harta yang selamat itu dibelanjakan di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tuan-tuan, orang satunya tanpa segan silu duduk di dalam riba. Dan kemudiannya dengan duit riba tu, dengan bangganya dia gunakan untuk belanja mak ayah dia, untuk belanja adik-adik dia, untuk belanja anak-anak dia dengan duit riba. Subhanallahil azim. Kita boleh lihat berapa ramai orang yang begitu hari ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dia bukan saja bangga dengan riba yang memang memerangi Allah dan Rasulnya, bahkan dia bangga untuk kononnya beribadah, beramal dengan harta riba tadi. Dengan duit yang didapatkan, yang dia itu duduk dalam riba. Dia rasakan dia perlu untuk beli satu barang, maka dia perlu untuk gunakan term-term, apa pay later dan segalanya. Sedangkan jelas ia adalah riba. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kena tahu tuan-tuan, bila Nabi SAW sebut innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, dan apa yang ada di antara keduanya adalah perkara-perkara syubhah. Siapa yang menjaga dirinya daripada perkara syubhah, maka dia telah menjaga agamanya dan juga maruahnya. Dan siapa yang duduk di atas perkara-perkara syubhah, maka dia sedang duduk di atas neraka. In any time, dia perlu release that syubhah kepada perkara yang haram untuk dia selamatkan. Nabi bagi analogi seperti mana seorang pengembala kambing yang perlu masuk ke taman larangan untuk menyelamatkan kambingnya. Dia akan turun daripada syubhah tadi, dia terpaksa masuk ke jalan haram, sekaligus dia masuk ke dalam neraka.
Dan berapa ramai di kalangan, bukan kita lah, bukan yang ada dalam kelas ni, tapi yang kawan-kawan kita, adik-adik kita, mak ayah kita, abang kakak kita, yang buat benda ni, dan berapa ramai daripada kita yang berani untuk tegur. Kenapa tak nak tegur? Takut dibenci oleh keluarga, takut dianggap sebagai, wah kau dah baru sekali dua masuk kelas dah terus pandai nak tegur bab halal haram. Tuan-tuan, jangan main-main. Riba ni adalah satu jalan memerangi Allah dan Rasulnya. Memerangi Allah dan Rasulnya. And it is not literally memerangi. It is physically memerangi. Cakaplah apa pun, dan memang itu hakikatnya. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya ustaz sebut, bukannya saya sebut, bukannya Wahabi sebut. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sebut. Jangan makan harta daripada urusan riba, yang mana ia adalah sesuatu yang bersifat lipat kali ganda. Takwa kepada Allah. Semoga kalian menjadi orang yang berjaya. La'allakum tuflihun, ni adalah doa Allah kepada kita. Kalau doa Allah kepada kita, ia bermaksud jaminan. Kalau kita nak termasuk dalam golongan yang Allah sebut, semoga kalian berjaya, kena tinggalkan riba, kena bertakwa kepada Allah. Wattaqun nar, takutlah kepada api neraka. Allati uiddat lil kafirin, yang mana neraka itu sebenarnya dijanjikan kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang ingkar. Kenapa kita tak ada rasa takut kepada neraka? Kenapa kita tak rasa yang kita tak sepatutnya join orang-orang kafir? Tuan-tuan, kalau kita nak faham juga kenapa ayat ini diselitkan dalam peperangan, dalam cerita peperangan, selain daripada belanja untuk perang itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala sedang bawakan satu perbandingan yang sangat signifikan, di mana orang-orang kafir, mereka kalah, mereka hina, mereka mati, mereka dibunuh kerana memerangi Allah dan Rasulnya melalui perang, dan mereka mati dalam kehinaan, mereka masuk neraka. Sedangkan kita tidaklah sedahsyat itu pun, tidaklah angkat senjata pergi lawan Nabi, angkat senjata jalan jauh-jauh untuk perang dengan Nabi. Kita siap package, kita ni puasa, kita ni beriman dengan Allah dan Rasulnya, kita salat, kita zikir, kita bangun tidur, kita sebut Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebelum tidur kita doa, dalam sujud kita doa, naik kenderaan kita doa, but then kita ambil riba, masuk neraka, tak ke sia-sia. And this is the comparison, perbandingan yang Allah bawakan. Kenapa nak susah-susah untuk beriman, kemudiannya masuk neraka, yang itu hanyalah dijanjikan kepada orang-orang kafir. Tapi kita pilih jalan itu. Kita pilih jalan itu. Jalan yang singkat. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Bahkan kalian sentiasa terpengaruh dengan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan akhirat itulah yang paling baik dan kekal. Wa ati'u Allah war Rasul la'allakum turhamun. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul, semoga kalian mendapat rahmat. Sekali lagi, itu adalah doa daripada Allah, menjadi jaminan untuk menjadi orang yang mendapat rahmat Allah. Kena taat kepada Allah, taat kepada Rasul. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Ayat ini ada similarity, ada persamaan dengan ayat pada kita minggu lepas, ayat daripada surah Al-Baqarah, laisal birra an tuwallu wujuhakum. Tidaklah kebaikan itu hanyalah mengalihkan kiblat kalian, yakni untuk solat semata-mata, tapi ada benda lain yang mesti dibuat untuk mencapai kebaikan yang sebenar. Ayat ini ada persamaannya, di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan pengampunan daripada Tuhan kalian. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang ciptakan kita,
Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang mentadbir kita, yang menetapkan kadar untuk kita. Berapa nafas kita, berapa laju darah kita, berapa suhu badan kita, berapa banyak makanan kita hari ini. Tahu-tahu kalau Allah buka lah, dia macam kereta bikin kereta kan, kalau bikin enjin tu kita panggil apa? Yang buka enjin kasih daripada 1.4 boleh tiba-tiba jadi 1.8 tu. Kan? Dia buka, tak tahulah apa nama dia. Tapi kalau Allah buka lah perut kita, dia punya blok tu, kita boleh makan tak kenyang-kenyang, meletup badan kita ni. Kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala kadarkan. Allazi qaddara fahada. Kena tengok video yang baru saya upload dekat YouTube. Dan siapa yang belum subscribe YouTube dakwah digital, tolonglah subscribe dan juga boleh juga follow TikTok saya. Allah lah Tuhan yang menetapkan kadar. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha mengetahui bila, di mana, apa bendanya. And now Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kita, ingatkan kita untuk bersegera. Wasari'u, bersegera ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kalian untuk keampunan Tuhan kalian. Maksudnya bagi orang-orang yang dia terlibat dengan urusan yang haram, pinjaman yang haram, tak boleh tuan-tuan meminjam dalam keadaan ada keuntungan. Dan itu adalah riba. It is very simple to understand. Bila terlibat dengan perkara-perkara yang mengingkari perintah Allah, tinggalkan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan ayat, segeralah kalian kepada keampunan Tuhan kalian. Wa jannatin arduha, dan syurga itu adalah seluas, meliputi, lebih luas daripada arduhas samawati wal ard, langit-langit dan juga bumi. Uiddat lil muttaqin, dan ini yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Bukannya susah-susah, kejap takwa, kejap tidak, kejap riba, kejap halal, kejap sedekah, kejap ibadah, kemudiannya masuk neraka. Dan sedangkan neraka itu dijanjikan untuk orang-orang kafir. Yang dijanjikan untuk orang yang bertakwa, yang beriman adalah syurga. So tinggalkan hal neraka, jadi orang yang bertakwa, ikut ke Allah, taat kepada Nabi, maka masuklah ke dalam syurga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Penutup kita, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang membelanjakan, mendermakan, menginfakkan hartanya pada masa dia as-sarra, ketika dia lapang, dia ada kelebihan, wad-dharra, dan ketika dia sempit. Ini saya ingatkan lagi dalam pertemuan kita pada minggu lepas untuk surah As-Sajdah. Orang-orang yang beriman itu, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang kami rezekikan kepada dia, dia itu menginfakkannya. Dan kali ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya ketika dia sedang senang dan juga ketika dia sedang susah. Dia tetap mencintai ibadah, derma, infak. Ini bukan mesti derma, mesti infak dekat dakwah digital. Mana-mana pun lah tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham saya buat kelas dan saya juga letakkan dalam sebaran saya, kalau nak berinfak, klik link ini. Itu adalah seruan untuk berkongsi ruang semata-mata. Bukan saya menagih, jangan salah faham. InsyaAllah dan Alhamdulillah, rezeki yang ada di tangan saya, rezeki yang ada pada kawan-kawan saya yang consistently membantu, cukup. Dan apabila ada lebihan, maka adalah benda yang kita boleh manfaatkan. Sebenarnya adalah barang-barang yang kita boleh tambah, kita boleh majukan kita punya perkhidmatan untuk sebaran. Tapi nak bagi tahu that apa yang saya letakkan dalam bentuk sebaran WhatsApp dan juga Facebook itu bukanlah menagih
Tidak sama sekali. Dan bila saya cakap tentang infak, tentang sedekah, itu bukanlah nak mendesak tuan-tuan untuk mesti infak dekat dakwah digital. Tidak sama sekali. Tuan-tuan bebas untuk berinfak. Bahkan itulah yang sepatutnya kita buat. Infak, jadikan ia sebagai ibadah yang kita tak tinggalkan. Bahkan orang yang bertakwa itu dia berinfak, dia membelanjakan hartanya pada jalan Allah untuk ketika mana dia lapang dan ketika mana dia sempit. Wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang menahan kemarahannya. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya pada waktu dia senang, pada waktu dia susah, dan dia itu adalah orang yang menahan marahnya. Cerita pasal menahan marah, semalam masa saya live di TikTok malam. Saya live TikTok malam pukul 11 malam. Siapa yang nak sembang-sembang pukul 11. Sembang-sembang di TikTok. Kuliah di Zoom dan juga YouTube. Penulisan di Facebook. Begitulah saya bahagikan. Ada yang tanya pasal kes Ustaz lempang budak. Saya tak follow cerita tu, dan selepas dia tanya tu baru saya baca. Tapi saya sekadar baca, saya tak kenal budak tu, saya tak kenal Ustaz tu. Walaupun katanya mutawif, saya tak kenal. Wallahilazim, saya tak kenal. Tapi tuan-tuan, kalau betul Ustaz tu melempang, saya tak tengok pun videonya. Kalau betul lah Ustaz tu melempang budak tu kerana marah, maka ini adalah satu benda yang tetap tak betul. Siapa salah pun, tetap apa yang Ustaz tu buat salah. Kita tak boleh nak suka-suka hentak orang, pukul orang, tumbuk orang. Salah sentuh, kenalah urat kat mana, terus sesak nafas dia mati. Tak boleh tidur malam kita, tuan-tuan. Nak bagi alasan apa? Kita boleh buat live dekat netizen nak cerita baik kita, nak cerita bagaimana berlaku, tapi hakikat ni kita tahu yang benda tu salah. Tak boleh. Setiap daripada kita, bukan tuan-tuan lah, saya sendiri ada banyak kali melakukan kesilapan dalam keputusan hidup, dan kita menyesali perkara itu. Dan kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala guide kita banyak kali. Dan dalam ayat ini Allah mengingatkan wal kaziminal ghaiz, dan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menahan kemarahannya. Saya duduk di Saudi bertahun-tahun, sama ada menguruskan urusan jemaah ataupun sendiri, banyak kali diuji, dan dalam kebanyakan halnya hilang juga temper juga. Tapi bila ingatkan balik ayat ni, kita terus boleh indicate, boleh nilai dah, aku ni takwa ke tidak. Kalau kita memilih untuk bertakwa, kita perlu pilih untuk menahan marah. Kalau kita nak dekat dengan takwa, kita perlu dekat dengan menahan marah, berbanding kita melepaskannya. Tapi bila fikir balik, tuan-tuan, sebenarnya melepaskan kemarahan ni tak ada apa-apa manfaat pun. Tak ada apa-apa manfaat. Mungkin kita akan dinilai hebat, ustaz ni power lah, dia boleh betul-betul tempik dengan Arab. Kot adalah yang jemaah fikir macam tu, tapi saya percaya tidak lah. Orang sekarang dah matang. Lagi engkau kelang kabut, lagi orang hilang respect. Tapi satu sudut, melepaskan kemarahan tidak menyelesaikan apa-apa masalah. Kadang kita marah dengan satu orang, kita lepaskan kat dia. Contohlah, bos marah dekat staff. Dia tidak menyelesaikan masalah, dan staff akan buat kerja tu dengan lebih stres, dan kita akan dapat hasil kerja dia daripada hasil orang yang stres buat kerja. Faham tak? Begitu juga dengan suami kepada isteri, isteri kepada suami. Kemarahan itu sebenarnya tidaklah menyelesaikan apa-apa pun, melainkan duduk, ambil masa, tenang, dan bercakap mengikut secara tersusun, mengikut point. Ini cakap gigil-gigil kan. Orang yang kena marah tu pun tak faham. Dia marah pasal apa? Kejap cakap itu, kejap cakap ni. Kan orang marah kan dia macam gila sikit kan. So wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cintakan kepada hamba-Nya yang suci, yang baik hatinya. Kita sambung esok. Saya minta maaf 5.50 saya tak sedar. Wallahilazim saya tak sedar, saya bukan sengaja
Minta maaf semua. Kita jumpa esok. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhukum fillah Muhammad Farid Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka.